Satu je saya puji Mamu. Bubur lauk nasi tak berkira Mamu. Berapa orang boleh makan ni Mamu? 7-8 orang boleh makan. Oi, saya ingat 10-11 orang pun boleh ni. Sehari Mamu, berapa ratus talam boleh jual sehari? Banyak lah bang. 150 ada ke? Ada bang, lebih bang. Nasi memang sedap lah. Kambing dia lembut. Rasa dia memang padu lah. Kalau dah makan sekali nak order lagi lah. Dia king crab Mamu Oh, tengok tu. Dikukus Mamu Kita kukus. Ini berat dia lebih kurang berapa? 2 kilo. 2 kilo Baik. Ini kalau beli mantah je pun dah berapa Mamu Berapa ratus ni? Ni sos dia lah. Sos apa tu Mamu? Bawang putih? Bawang putih. Dia macam ni lah. 499 499 dia macam ni lah. Ni rupa dia. Dia serendah berapa ringgit Mamu? Kalau yang ayam seekor tu RM39. Itu pun dah boleh makan berapa orang Mamu? 5-6 orang, 7 orang boleh. Kita kata je 5 tapi lebih boleh. Lebih Mamu ni tak kedekut. Berapa kilo masak Mamu? Pagi tadi ada 50 kilo tu ni. 50 kilo Berapa dom satu longgok? Apa dom selonggok. Lepas tu dia ada cabai, dia ada gelatah. Kuah dalca. Kuah madu Kuah madu. Ini sampel ayam seekor. Set ni harga dia RM39 saja. Kali dengan air. Kita bagi 5 cawan. Tapi cawan. Boleh refill. Kari kambing Mamu ni kari kambing. Kari kambing pekat. Ramai puji Mamunya kari ni. Ya. Pekat lah. Puas hati makan. Ya. Tapi Mamu banyak orang komen ni kata Mamu ini tak kira Mamu Tak kira. Bagi betul-betul penuh satu mangkuk Mamu Ni lamb shank. Dalca. Papadam. Tak lupa papadam. Jadi berapa total menu Mamu semua sekali? Kita ada 14 tapi kita punya set lobster tak ada stok sekarang. So kita ada sampai set yang nombor 10 ni king crab. So saya akan tunjukkan lah macam mana rupa set-set ni semua. Baik, Cun. Nasi selalu seawal pukul berapa boleh datang makan Mamu? Dia pegang pukul 10 dah start lah. 10 dah start 10 pagi. Wow. Tengok tu Mamu punya nasi. Tapi satu je saya puji Mamu. Bubur lauk nasi tak berkira Mamu. Memang dalam perniagaan ni Mamu memang amalkan konsep sedekah Mamu. Lebih kurang lah macam itulah. Ya, sambil berniaga tu kongsi sikit rezeki Mamu Ya. Ini penuh, banyak ni nasi. So talam penuh Yes, talam penuh. Set yang nombor 2 ni, dia sama macam set nombor 1 juga, tapi beza dia ada kari kambing. Ini set yang nombor 2, harga dia RM59. Okey, set yang nombor 3 ni, dia daripada set yang nombor 2 ni, kita tambah pula telur 4 biji. Tapi dalam set ni kita tambah lagi satu. Ini jadi RM95. Dia ada telur, dia ada kambing, kuah madu, dalca, cabai, papadam, ayam seekor. Set yang nombor 4 ni, dia sama macam set nombor 3. Cuma beza dia, kita akan tambah lamb shank lagi seketul. 2 lamb shank. Maknanya dia akan jadi 2 lamb shank. Tapi kita akan tukar kambing ni kepada daging. Oh, daging. Ya. Oh, dia tak ada kambing lah. Sebab tak ada kambing. lamb shank 2. Sebab kita bagi 2 lamb shank, jadi kita tukar dia jadi daging. Okay, set nombor 4, 125. 125. Set ikan harga ni berapa Mamu? Okey, ini set ikan. Ikan cakap Okey, harga dia RM69. Dia ada sekali ayam? Dia ada ayam, dia ada ikan. Lepas tu barang asas ni memang ada. Memang ada lah. Lepas tu kita ada set yang nombor 6 ni. Okey, dia sama dengan macam set nombor 5 ni, sama. Sama. Cuma beza dia kita akan tambah kambing. Ni 85, ada kambing. RM65. RM65. Dia sama macam set yang nombor 6, cuma kita tambah lamb shank satu. So dia ada ikan, ayam, dia ada lamb shank. Dia ada 3 jenis binatang lah Mamu Yes. 3 binatang yang berasingan. Ini yang RM95 Yes, 95. Dia punya barang asas tu ni semua ada. 5 ni confirm ada. Semua set ada. Dengan ayam seekor lah, confirm ada. Set nombor 8. Oh, ini ada king crab Mamu Special kita ada set king crab. Dia? Okey, ini set nombor 8. Okey, harga dia RM499. Okey, kita bagi ayam seekor, kita bagi king crab. Yang lain tu sama. Tapi bila kita ambil set king crab ni, kita ada bagi sos bawang putih. Okey, yang macam ni sekarang tu, set nombor 8, RM499. Okey, sekarang saya tunjuk set yang nombor 9 ni. Harga dia RM555. Dia sama macam set nombor 8. Cuma beza dia akan masuk kambing dalam ni. Lepas tu dia akan masuk 1 lamb shank. 1 lamb shank? Ya. Oh, semua ada. Darat dengan laut bergaduh. Dia ada ayam, dia ada lamb shank, dia ada king crab. Set yang nombor 10 ni beza dia dengan nombor 9 ni tak ada apa, sama je. Cuma set nombor 10 ni dia ada 2 lamb shank. Macam ni baru 570. Rasa berbaloi tak berbaloi? Buat hati tak buat hati? Berapa orang boleh makan ni Mamu? 7-8 orang boleh makan. Saya ingat 10-11 orang pun boleh ni. Selain daripada tu ada juga capati Ya, kita ada capati, kita ada cheese naan, kita ada nasi kandar. Lepas tu air kita mostly sini kebanyakannya air balang lah. Air balang boleh refill, tak ada masalah. Dia orang boleh order nasi kandar juga Mamu Ya, boleh. Ada berapa jenis lauk Mamu? Kita ada macam-macam tengok. Boleh tengok berpusing, kena pusing lauk ni sampai ujung sana. Ini ayam goreng ni nampak macam mana Mamu
Mamu, ayo free refill Mamu Yang Ayo balang. free refill, yang balang ah. Yang balang free refill. Yang macam yang jak ni dia Nescafe, Milo, kopi, KY. Ni ayo bancuh ah. Air bancuh. Apa tempahan nak Mamu? Kalau ada pejabat-pejabat kerajaan ke apa terima, majlis, terima. macam mana nak kontak Mamu? Apa-apa pun boleh kontak saya di talian nombor 017 266 Okey. 0096. Kalau contoh macam apa-apa majlis raya ni, berapa hari nak bagi tahu nak telefon untuk Biar booking? 2-3 hari awal lah, 2-3 senang. hari lah. Okay. Lagi satu, kalau contoh dia orang nak buat majlis, buat kat kedai Mamu ni boleh? Boleh, tak masalah. Boleh datang lah. Kita ada banyak kemah kita sediakan. Berapa pack? Ramai sini, Ramai geng boleh, biker selalu penuh sini. Okey, ini yang biasa. Any special king crab. Ni sos dia Okey, selamat menyambut saya Steak ikan. Steak ikan. Ada ikan, ada ayam. Ya. Harga dia 69. 69, set nombor 5. Baloi lah, ada ikan ada ayam baru 69 ringgit. Ya. Ikan pun bukan kecil. Tengok ikan dia. Besar. Ikan pun dekat sekilo. Ni yang set ikan tadi Air boleh refill tak ada masalah. Nak tanya Mamu, sehari Mamu ada berapa ratus talam boleh jual sehari? Banyak lah bang. Boleh lah. Talam 100 lebih. talam je 100 lebih Mamu 150 ada ke? Ada bang, lebih bang. Baik. Biasa makan sini ke baru first time? Biasa makan sini. Apa menu favorite kalau makan kat sini? Set talam lah, selalu makan set talam. Set talam ayam. Ya, betul. Ayam sekor. Ya. Komen ikhlas. Macam mana rasa? Rasa dia memang padu lah. Harga pun padu juga. Recommend tak penonton saya datang? Mesti recommend punya. Mesti recommend Ya, Baik. Lalu kalau datang sini apa menu abang order? Set talam dengan roti nan cheese. Dan cheese macam mana abang rasa? Kalau dah makan sekali nak order lagi lah. Nak order datang lagi lah. Nasi talam lah? Selalu makan, sedap juga. Harga? Harga tu kalau ikut mampu milik lah. Boleh lah. Orang kata kalau makan tu insya-Allah boleh datang lagi lah. InsyaAllah boleh datang lagi lah. Nampak order nasi talam? First betul. time makan ke banyak kali dah? First time makan. Okey, komen. Sedap. Tadi saya makan kari kambing tak? Kambing dia lembut, ayam dia pun lembut, nasi memang sedap lah. Lepas tu kena dengan sambal dia ni memang perfect. Sambal dia ni sedap Lepas tu kita gaul dengan kari memang perfect lah. Memang sangat berbaloi. Macam kami makan satu family murah lah bagi saya murah. Dia punya portion pun banyak kan? Portion banyak, melampau. Portion macam untuk 10 orang. Tapi kita orang baru dewasa pun 3 orang. Tunggu Ini balik. petang malam jimat tak payah masak lah. Ya betul. Kak ada rasa tak nan cheese? Ada rasa Macam mana rasa? lembut lah. Lembut lah, sedap. Kalau akan datang akan nak repeat balik tak? Itu first time saya pernah datang juga. Saya makan capati dengan kari kambing. Yang kali kedua tengok ada talam, menu talam, bawa family datang. Di antara tempat yang memang recommend orang datang lah. Ya. Selalu kalau datang sini apa menu abang order? Saya makan nasi campur. Apa yang best dia campur kat sini? Lauk apa? Kari dia pada saya semua ngam lah. Kari ikan, kari kambing, lepas tu ayam masala. Ini semua makan licin Licin bang. Akak makan pun licin? Licin. Harga macam mana bang? Harga okey lah, kena dengan sama dengan rasa lah. Abang pernah try tak nasi talam tu? Talam belum lagi. Selain daripada nasi campur, apa menu abang pernah try kat sini? Roti nan ke? Capati, nan cheese. Itu antara abang macam mana? Bagi Memang abang ngam juga. ngam juga. Padu. Kira abang berani ke recommend dekat penonton saya untuk datang cuba? Memang recommend. Memang recommend Memang recommend. Baik. Sebab saya pun orang tempatan je. Orang kampung aja. Orang kampung aja? Ya, Baik. bukan orang jauh. Abang makan apa ni bang tadi? Capati. First time ke dah banyak kali datang makan ini? First time. First time? Okey, kalau first time ni selalu dia punya review jujur lah. Macam mana rasa bang? Rasa dia sedap lah. Sedap, Dia punya capati dia lembut. Untuk kari dia, rasa dia punya rempah atas dia lah. Next time memang datang repeat tak? Datang lagi. Memang datang Baik.